Manchester United menangkan MU doh. Apa benda ni weh? Okay, so abang sekarang ni aku tak nak cakap apa-apa. Aku poyo kan. Saya akan tanya sahabat saya. Kamu dari England. Liverpool. Message to Liverpool fans. Masuk Gue. masuk gua. Liverpool. They did not handle it. Harry Maguire, he did a good job today. Liverpool. Gue. Masuk gua bro. Apa benda? Gue. Is our best attacker, and Harry Maguire right now is our most clutch player. The defense we have is beautiful. Even Luke Shaw stepped up. Sen Lament is the best goalkeeper in the world. I'm gonna repeat that again. Sen Lament is the best goalkeeper in the world, and Bruno Captain Magnifico Fernandes assist. Ahmad assist. United are back. Even Cunha, the time wasting today, I love it. Finn Horder, my bro, how we doing? Hey, Real Madrid. That's what we do. Come on, successful, bro, indeed. Smoke them, destroyed them. Vamos! Come on! This is the one, baby. That's what we do. Retro, you crying to mommy? You crying to daddy? Oh, are you gonna keep crying? Cry more! Cry fucking more, bro. Come on, United. Glory, Man United. Glory, Man United. In the chat, everyone spam it. I want. Tak pernah mana ada kita, aku pun tak tahulah. Aku rasa Manchester United salah main lah, salah tim lah. Jangan main dengan tim Liverpool ni, jatuh standard tahu tak. Tak pernah lagi orang tengok mana ada game kalah 3 kali direct, 4 kali. Ni mana punya tim datang aku pun tak tahulah. Diorang dah silap lah. Kali jangan bagi Manchester United main dengan tim Liverpool macam ni lagi. Buat malu, jatuh standard tau. Kita tim paling power tau. Kita tim paling power. MU United apa tuan-tuan? MU itu adalah kelab paling power di dunia. Okay? Selangor pun boleh kalah. Tak payah Selangor. Bagi Melaka United cukup. Lepas ni jangan panggil Manchester MU datang. Panggil MU Malaysia. Melaka United lawan dengan Liverpool. Pasal diorang memang level macam tu. Tak, aku ingatkan hebat sangat Liverpool ni. Tak lama. Korang bayangkan kalah 4 kali. Lepas tu main dengan tim yang tengah power ni. Memang tengah paling power lah tu. Janganlah Melaka orang terasa. Okay, sorry. Maguire terbaik. Ya. Apa benda ni weh? Okay. Jadi sekarang ni kita tengah shock ni, tengah layan ni dengan bunyi mercun kan. Kawan-kawan kita tengah main mercun. Tak apa, kita orang Malaysia, no hal. Tan Sri Vicky Manchester United. Dia bukan Liverpool. Bukan. Joget sekali untuk Liverpool. Dah tadi dah joget dah bang. Diorang merasakan yang kita akan kalah. Tapi diorang silap. Kerana pasukan kita sekarang ni adalah pasukan yang paling power sekarang ni. Okay guys. Saya minta diri dulu pasal saya dah mengantuk. Saya nak menikmati tidur yang lena. Tidur sambil tu. Hari ni budak-budak Liverpool memang tak tentu arah. Dia tak boleh tidur. Besok mata dia merah. Tapi hari ni, malam ni, budak-budak Manchester United kelab paling power, dia akan tidur macam ni. Dia tidur. Tidur dengan senyum. Bukan kau. Kalah ke tu? Budak-budak Liverpool tak pergi raya ke? Liverpool kalah. Malam ni kita tidur, budak-budak Manchester United kelab paling power, dia akan tidur macam ni. Tersengit. Kan? Ninja Diwali. Ningali ஏரியால நம்ம அலப்பறை மட்டும் பாரு.